Betapa cantiknya. Nah itu dia. Oh, tidak. Mainan saya. Awak okey? Saya akan tunjukkan sekarang. Wah, Itulah yang saya perlukan. satu set. Ini bumbungnya. Oh ya, bravo. Dan saya akan lakukan semuanya sendiri. Wah, siap. Pangkalan kami, tingkat 2, tingkat 3, dan bumbung. Saya sebenarnya penat juga. Tak masuk akal. Rumah saya akan jadi sangat cantik. Ia akan jadi yang terbaik di kejiranan. Mari kita mulakan. Kita ada tingkap. Mari kita buat rumah emas. Mainan saya layak mendapat yang terbaik. Dan sedikit lagi emas seperti ini. Apa pendapat kamu, Mia? Ia sangat cantik. Oh, saya ada idea juga. Lihat, saya akan menjadikan rumah saya sangat berwarna-warni. Saya ada penanda yang cantik ini. Wow. Saya sangat suka. Wow, itu hebat. Dan sekarang, inilah bumbung saya. Saya akan gunakan pensil berwarna-warni. Lihat betapa bergayanya sekarang. Apa pendapat anda? Wow. Janice? Baiklah. Betul. Rumah saya akan dihias sekarang juga. Wah, lihatlah bubu itu. Ia cantik. Teruskan. Saya perlu mengejar labubu. Hebat. Lihat keindahan ini. Rumah saya cantik juga, bukan? Awak suka tak? Ganti ada ini skirt version ini. Sudah tentu ya. Oh, sejuknya. Adakah kamu sejuk? Ya, sangat sejuk. Jangan menangis. Saya ada idea. Kita akan ada pendiang. Tidak. Saya akan buat semuanya lebih baik. Itu sahaja. Kamu boleh duduk. Sempurna. Saya gembira awak suka. Saya akan ada pendiang juga. Ini dia. Bagaimana? Aduh. Oh, saya tidak pikirkan ini dengan teliti. Apa yang patut saya lakukan? Betul, tali kasut saya. Ia berwarna oranye dan kelihatan seperti api. Ya, baiklah. Ini jauh lebih baik. Duduklah, Bobo. Sebenarnya saya sangat suka. Terima kasih. Ini mengarut. Saya akan buat panggung wayang. Baiklah. Bagaimana kamu suka? Oh, tidak. Itu filem yang salah. Satu saat. Saya akan betulkan semuanya. Ya, ini jauh lebih baik. Film pengembaraan Labubu, Anda pasti akan suka ini. Bagaimana?
Ia sangat menyeronokkan. Pergi dari sini. Satu saat, saya akan melakukan sesuatu yang luar biasa juga. Ia tidak berfungsi. Biar saya fikir. Oh, saya ada idea yang hebat. Saya perlukan sedikit kain dan sedikit cahaya. Wow, awak suka? Wow. Oops. Oh, Shigemi perlukan katil. Saya suka buat semuanya sekarang. Lihat, itu sempurna untuk kamu. Oh, baiklah. Mungkin yang ini? Tidak. Ini cantik. Sangat selesa. Memang betul. Saya rasa sangat kasihan pada comel saya. Apa yang patut saya lakukan? Saya mahu anda mempunyai katil yang selesa dan nyaman. Itu sahaja. Mari kita mulakan kerja. Saya perlukan span ini. Dan ini dia, kita ada katil, tetapi ada sesuatu yang pasti kurang. Oh, betul, selimut. Menambah sedikit lagi hiasan dan siap. Bagaimana dengan Janice? Apa? Baiklah, teruskan. Labubu, saya pasti memerlukan almari pakaian. Saya akan menghias bilik. Oh ya, ia sangat cantik. Biar saya main piano. Saya tahu. Saya akan buat almari juga. Apa yang kita ada di dalam? Tidak apa-apa. Betul. Saya akan membuat pakaian untuk labubu saya. Lihatlah gaun yang cantik ini. Dan jaket mengisi almari pakaian. Bilik ini sangat selesa sekarang. Wow, almari pakaian. Saya ada satu juga. Mari kita gantung ini di dinding. Saya lapar. Oh, adakah kamu mahu makan? Ini peti sejuk. Oh, tidak. Itu bukan ide terbaik saya. Tetapi saya ada rancangan. Mari kita buat dapur. Menyediakan kawasan. Oh, tunggu. Kita ada sandwich. Sedap. Saya akan buat sesuatu juga. Tidak. Lihat, Mia. Ini saiz yang sempurna untuk meja, beberapa kerusi. Wow, ia kelihatan hebat. Menghias semuanya. Inilah bubu saya. Selamat menikmati pesta teh. Oh, ya ampun. Hebat. Apa? Tidak. Itu tidak akan berhasil. Sudah tiba masanya untuk membuat bilik mandi. Oh, baiklah. Bagus.
Itu lebih baik. Tunggu sebentar. Ini ada tumbuhan. Saya akan buat sesuatu yang sangat hebat. Sama seperti ini dan tak manis saya sudah siap. Tetapi ia memang berbeza. Saya sangat suka. Bagus. Betul. Menghidupkan semuanya. Baiklah, saya akan buat sesuatu pada bumbung saya juga. Tada, bagaimana kamu suka ini? Wah, ya cantik. Sebuah rumah pokok dan buayan. Bagus. Baiklah, kami juga ada hiburan sendiri. Lihat roda Ferris ini. Ya, ia bagus. Cantik. Rumah kita kelihatan menakjubkan. Saya tahu, kan? Hebat. Menjadi sangat menyeronokkan. Kawan-kawan saya juga akan membuat bilik dengan haiwan peliharaan mereka. Tapi mari kita lihat apa yang telah kami rancang, Kiki dan saya. Adakah kamu benar-benar tertidur? Chloe, bangun! Ayo, kita perlu ubah suai bilik ini. Oh, bangun! Chloe tidur seperti beruang, bukan manusia. Baiklah, saya tidak akan mengejutkannya. Saya akan menyelimutkan Chloe dan lakukan semuanya sendiri. Kita perlu... Apa? Oh, itu dia. Ia sudah ada dalam bilik. Saya perlu mengecatnya dengan merah jambu kegemaran saya. Nampak hebat. Wah, ia menakjubkan. Tetapi pasti ada sesuatu yang kurang. Baiklah, bagaimana dengan coraknya? Saya akan buat sebuah... Apa di bumbung? Itu lebih baik. Sekarang menggunakan stensil, kita akan keringkan tulang. Ia mudah. Mari sembur cat dan selesai. Saya perlu tambah rak. Saya boleh letakkan semua barang-barang saya di situ. Lihat itu. Gambar saya dengan Chloe. Saya sudah berpakaian. Lihat semua barang saya. Saya sudah tidur banyak. Wah, Kiki. Awak buat semua ini? Hebatnya di sini. Menakjubkan. Saya betul-betul suka bilik kita. Saya gembira dia suka. Benci penggambaran. Saya sangat gembira. Terima kasih. Kom, tenanglah. Kenapa awak berkelakuan begitu terus? Baiklah. Mau mandi terlebih dahulu. Awak mau saya tunggu di sini? Miau. Saya tidak mau tekak itu. Ya teruk. Oh, tidak. Kenapa awak buat semua ini? Semuanya rosak di sini. Tak ada satu tempat tinggal pun yang tinggal. Macam mana boleh, Tom? Oh. Adakah ini untuk saya? Plaster-plaster ini? Terima kasih. Mari tutup calar-calar ini dan teruskan dengan pengubah suaian. Di mana saya patut mula? Untuk bermula, kita perlu bersihkan dulu. Wah, dan masukkan barang-barang baru. Menutup kerusi yang terkoyak, itu lebih baik. Kita sebenarnya boleh tidur di sana kadang-kadang dan gantung beberapa langkah yang menarik. Kamu boleh bermain di sini. Betapa sejuknya mangkuk ini. Kita akan gantung beberapa lukisan untuk menutup calar pada dinding. Wah, lihat ikan ini dan beberapa bunga. Makanan untuk kucing saya. Nah, ambil ini kawan. Saya sangat suka. Sedapnya. Baguslah awak suka. Hampir terlupa. Kita perlukan benda-benda menarik di sini. Lihat itu. Saya takkan pun comotkan tangan saya. Tom, apa yang kamu buat? Ini kawan baru kita. Bukan makan tengah hari kamu. Jangan berani-berani sentuh Goldie. Tom, jadi kucing yang baik. Kita tak makan kawan. Duduk sini dan fikir tentang tingkah laku kamu. Sekarang kamu boleh berehat.
Baiklah, kita boleh bermain sekarang. Just tahu apa yang saya suka. Saya akan habiskan semuanya dan tunjukkan kepada awak. Bobby, tunggu sekejap. Permainan. Hei Bobby, hei awak dengar saya? Hamster saya langsung tidak berminat dengan apa-apa. Bobby, lihat itu. Saya tidak akan benarkan. Mungkin. Tunggu. Saya akan bina sesuatu yang sangat Saya cool. Kami akan membina sebuah maze untuk Anda. Anda akan melaluinya. Ia akan mencari jalan keluar. Anda pasti akan menyukainya. Ayo. Masuk. Oh, Itu memang hebat. Adakah kita benar-benar akan menyukainya? Kamu berusaha keras untuk saya. Baiklah, kemana kita pergi seterusnya? Aku akan sesat. Oh, tidak. Ayo, Bobby. Kamu boleh lakukannya. Oh, kosong di sini. Mari kita hias sedikit dinding. Bagus! Ini adalah rumah untuk hamster. Dan banyak lagi butiran keren supaya hamster saya tidak bosan. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Hebat! Bobby, adakah kamu telah menemui jalan keluar? Comelnya kamu. Dan ini poster yang keren. Saya mahu lebih banyak poster Anda dengan jaket debu. Ia keren. Adakah Anda suka? Kamu adalah hamster paling bijak di dunia. siapa awak? Roxy sangat hebat. Dia membuatkan saya rumah yang menakjubkan dengan paip ini. Ia sangat penting. Saya sangat seronok di sini sekarang. Saya bersedia berada di sini sepanjang hari. Dia juga memerlukan sedikit cahaya untuk menjadikannya kurang gelap. Ia sangat comel. Saya mahu bermain belon. Hebat! Siapa yang boleh ada belon sekarang? Saya benar-benar suka apa yang saya telah lakukan. Baik, kamu tidak akan pernah bosan di sini, Bobby. Pada belon telinga. Terima kasih. Cherry, kemana kamu merangkak? Oh, betapa budaknya yang baik kamu. Ya, betul. Saya dapat idea. Saya akan buatkan kotak pasir untuk kamu. Kamu suka berlari di atas pasir, kan? Kita tuangkan sedikit pasir pantai. Menakjubkan. Oh, tingginya kamu mendaki. Sekarang beberapa batu kecil untuk melindungi kawasan dengan pasir. Beberapa tumbuhan hijau tiruan. Dan beberapa kaktus. Nampak sejuk. Jerry, ia kelihatan seperti rumah kamu. Apa yang patut saya buat? Saya akan memasang buaian untuk Anda. Jika Anda suka merangkak di dinding begitu banyak, biar saya menghiasnya dengan cetakan bunga yang menarik dan tumbuhan. Zon hijau kita hampir siap. Ia benar-benar hutan. Saya menghias semuanya. Kamu boleh berayun di buaian, Cherry. Betty sangat penyayang. Dan kamu memang perlukan kolam. Saya juga menghiasnya agar kelihatan seperti alam semula jadi, supaya dia rasa seperti di rumah. Cherry, kamu pasti suka. Kamu boleh berenang. Ia memang keren. Saya nampak kamu suka. Saya pun suka rumah yang selesa ini. Kita perlu cursor kan? Petunjuk! Susun rumah ini. Seekor burung mati tidak sepatutnya berada di sini. Dan begitu juga dengan kulit pisang. Satu idea. Terdapat begitu banyak pensel dan penanda dalam beg sandang saya. Saya boleh warnakan rumah itu. Selamat tinggal. Saya suka kuning. Baiklah, kami akan buat dinding kuning. And Sissy akan buat bumbung merah. Terima kasih.
Ngomong engku berwarna bingkai tingkap yang cantik daripada pensel saya. Saya akan tunjukkan semuanya sekarang. Dan beri kita sabar sedikit lagi warna. Saya akan cat ini jadi kuning. Dan kita akan ada kad istimewa. Ya, untuk rumput. Ayo boleh bermain di halaman sekarang. Sangat seronok. Nicole sangat seronok di rumah baharunya. Hai sayang, ia sangat menarik. Ya Tuhan. Tidak. We sa persuring your report my Merksburg interesal. We say we akan menyiramnya. Pada anda sekarang. Oh, Haiwan. Never Nicole, lebih baik. saya perlu lakukan dekorasi saya dengan segera. Ayo, saya sedang menunggu Anda. Akhirnya. Turun. Maaf. Hello, chick! Kami baik. Apa yang awak mau? Semua yang paling kejam. Sasur termiver si Maymunin. Tidak. Tunggu sekejap. Anda suka warna merah jambu? Sa deklar subtri, saya lebih suka emas. Biar rumah saya bersinar dan berkilau seperti emas saya. Hey, ini adalah emas untuk rumah saya. Mendapat. Saya faham. Semuanya akan siap sekarang. Kita hanya perlu mencairkan emas ini. Ini dia pembakar. Wah, itu menakjubkan. Mari kita tuangkannya ke atas bumbung. Jom pergi. Oke. Menakjubkan. Apa pendapat Anda? Nampak cukup luar biasa bagi saya. Pempada! Ya, serius Rick. Oh, saya faham. Kamu mahu lebih hiasan? Betul. Ini nampak cantik. Mula. Ada mikrofon. Anda sudah melakukannya. Baiklah. Satu saat. Satu ke... Warna apa yang Anda suka? Pilihan Anda tiada tandingan. Tetapi bagaimana dengan korporat? Sedikit Saya. dan pokok-pokok. Salaries terpori yang si bermayor di duit. Ia tidak akan dilakukan, Cikro. Baiklah. Oh, baunya. Ia membuat saya gila. Let Howard siau. Baiklah, lagi gancar deh. Adarin. Cukup? Terima kasih, Chick. Biar Nampaknya saya semuanya lihat. betul. Rumah saya akhirnya siap. Cantiknya. Oh, hai. Seperti milik awak. Betapa cantiknya. Oh, Tuhan. I learned sabar saya untuk guys suara padian. Oh, benar. Baiklah, apa-apa pun. Kita Philip membuat reka bentuk dalaman. Just me, the result says we... Biar saya fikir. Saya tak tahu. Hei, Apa yang dia sedang lakukan? Saya cinta kamu. Hello, adik kecil. Boleh saya dapatkan pembalut aiskrim awak? Ia sedap, terima kasih. Sorry. Saya harap nenek tidak kisah jika saya mengambil cerminnya. Mimpi yang Saya menyenangkan. minta maaf. Register ba isa? Oh, hay salamat talaga sa iyo, Masas. Sini botol Coke yang kosong. Baiklah. Itu kelakar. Sekarang saya sudah mempunyai semuanya. Pertama sekali, saya akan buat meja yang menarik untuk beruang teddy saya. Oi, Joker Worker boleh isang yang sakodoy. And if I say berhenti. Wah! Aduh. Ini luar biasa. Hello, swearing gay. Derby Marina. Stokin bermau to wearing my sir. Sabi ada boleh menjadikannya permainan indah daripada pakaian pelangi.
Biar saya tunjukkan cara melakukannya. I just happy sa ridiculous lollipop. Hebat! Sanctuary sa miskalabit mo siya sur abating ice cream siya menjadi rak yang hebat di dinding di mana saya akan menyimpan krim dan tepung saya. Nah, Race. Ito ba sarjaran? Cukup bagus. Dapat ni Jersey, sure. Saya perlu sarjara menapolnya dengan pelekat terang saya untuk menjadikannya menarik. Selamat tinggal. Mari kita letakkan semuanya. Dan siaplah. Saya dirap, Trek. Oh, Sir Mains, cuma ginsengnya di dinding. Pizza kuning. Ano we got to pirang sisbang versi? The war kuning vervia. Ya, Lihat, ia seperti meja istimewa. Aduh. Ano natin dire? Saya lukis sa suri mahkota supaya semua orang tahu ini adalah rumah putri kecil. Apa? Hei! Apa benda raksasa ini? Dash, Putri. Itu kelakar, Mox. Lihat, jangan ganggu saya. Sudah marsi untuk saya menghias rumah baru saya. Frost, Naima, saya akan membeli permaidani berbulu supaya saya boleh berehat dengan selesa di atasnya. Kemudian, saya akan gam langsir emas yang cantik ini dengan tulisan supaya semua orang tahu siapa yang paling kaya di sini. Hebat! Ya, kita berjaya. Terima kasih. Anda boleh I memiliki. answer as Henry Silver for work. labu saya. Hai, Almeri Pedal. Untuk mahkota saya, tentu saja. And accessories. Saya bersinggir sini rumah bermisui foto-foto kenangan bersama putra and saya rinrakan saya. Saya lagi lupa tentang cermin dan siap. Sekarang, saya keluar. Pilih samurai yang bersiap. Sentuhan akhir. Sekarang saya boleh setuju agbirinir ini. Lihatlah pirwain mewah ini. yang baik. Oh, tunggu. Sekarang ia sempurna. Oh, hat. Si jual gadis jahit di dalam cermin ini. Jika lebih foto and direkam Sarah. Derlip was serain curang. saya mencari awak. Motion loro. Selamat tinggal. Semua orang patut tahu bernanya. Apa? Roxy Barosik is soul actually. Ayo. Roxy, berhenti, takkan. Anda tahu itulah yang... Ito senyatanya for yang Nicole sayang ni wala propertinya. Cantik. Ya, kelihatan seperti... Minum teh. Saya mahu awak lakukannya. Hello. Saya mau mengadakan majelis. Itu jelas, Jack. Kami akan memerlukan pembesar suara besar untuk musik. Bola disco untuk menari. Lihat lampu. Matikan DJ. Sudah tentu Anda perlu. Ini mikrofon awak. Anda tahu. Nyalakan lilin. Kerja bagus. Wang. Oh, Brittany. Hai, kawan. Saya sangat gembira melihat awak. Jom berseronok di pesta saya. Terima kasih kerana menonton. Musiknya comel. Apa yang Strawberry Sue? Terlalu bising. Hello, keserian. Jiran saya sedang mengadakan party. Apa masalahnya? Itu mereka. Musik mereka terlalu kuat. Psych. Trevor Tabriachi. Oh. Tiada lagi bising. Saya perhatikan Atau enggak, Anda. saya minta maaf. Coba tunggu, saya ada sesuatu untuk awak. Bagaimana jika saya bayar awak? Apa? Terima kasih. Oh,
Baiklah, Cik. Teruskan. Ups. Oh, maaf. Saya pergi. Oh ya. Apa yang berlaku? Saya nak pindah Apa ke yang berlaku? beberapa merchant. Terima kasih. Jangan risau, Roxy. Saya ada alat pemadam api. Ia berjaya. Bayi saya, apa yang terjadi kepada rumah baru saya? Nicole, boleh saya tinggal dengan awak, tolong? Saya tidak dapat jumpa awak. Saya ketahui. Sudah tentu. Awak silap. Mau sedikit teh? Saya boleh belanja Terasi. anda? Sir, silakan. Satu majlis teh. Terima kasih kerana menonton. Rumah mana yang paling awak suka? Baik secara horror. Hayas lang di ring curious now for Shrinch where base niya mas baya ia menjadi sebuah istana merah jambu yang hebat dan cantik. Pertama sekali, saya akan cat rumah dengan warna merah jambu. Ia akan menjadi sangat cantik sehingga setiap kali mereka melihat warna merah jambu saya. Inilah rumah saya yang dicat merah jambu. Lihat, sangat baru. Sorry saya mang cat shawar sa idea tingkayers version around Shurafil. I was actually a bit charged even when I for myself. Na mamayin sa noon the stencil, cat seluruhnya, gam semua di dalam. Wah, tengok itu. Itu warna merah jambu juga. May sekarang saya follow sa bagian buhay yakshuan yang cantik. Lihat keren siya hebat. Ia menjadi sangat cantik. Anda boleh menukar kepada gaun sekali lagi. Mari lihat di cermin. Wow. Dan sekarang saya akan nyalakan rumah ini dan tambah awan yang cantik di atasnya. Lihat bumbung rumah saya, sangat keren. Sisin perempuan cenderung ini. Curan setagaf yang belon merah jambu, bersimbol Barbie di bumbung. Saya sayang diri saya. Betapa indah rumah ini ternyata. Saya sangat gembira. Wow, sangat bagus. Baik, Hai Rabu. Bagaimana pendapat Anda tentang rumah baharu saya? Hacer natural set hour karya, tapi pakai sekian kesenon. Harus berapa proses mais, Isaac kebuana respect dan sempurna. Terus jauh lagi spek. Russian voice quite setelah sekarang. Aning single semenang sinema spesies dan all sektor dengan saya. Kawan-kawan saya dari dunia bawah akan membantu saya dengan ini. Ayo, kawan-kawan saya yang mengerikan. Saya menunggu Anda di atas. Ayo, si kau medside, bos desain manisnya, mau bersih mau sekarang. Ayo. Aduh. Hari ini. Saya belum berjaya. Baiklah, di sini. Saya minta maaf. Ayo siap leader sang rantai. Seseorang sudah mendaki ke sana. Jadi untuk datang. Iya, Tuhan. Saya minta maaf. Itu saja. Jumpa lagi. Your Carolyn Marley for pizza. Tetapi keranda dan lampiran setelah selesai bodoh. Tetapi saya tidak pernah. Aha, ni rasa kami sedingnya kaya. Aha. Masih sensitif. Sempurna. Anda melakukan dengan baik, Sao. Mas Anda melakukannya dengan hebat. Anda memang layak mendapat kemanisan itu. Bagaimana dengan mata saya? Anda boleh bantu diri Anda. Ya, ada jika Anda lepaskan semuanya. Sekarang, pulang sirat pada penunjuk. Determinansis kebuan Rosati atas bumbung. Wah, iron ang kirong. Free hands to tabarnan. Wait, kaya okay. Rumah saya cantik juga. Harus punya cara yang sadok sehari. Tetapi kalau seperti yang fonceng modus ini everyone trust ni. Gusto idea of sincerity and fair. Diyan ka maganyang selesa at mula menghias halaman di depan rumah. Mari kita mulakan dengan rancangan. Saya suka pokok ini, tetapi ia pasti perlu dipangkas. Mari baiklah house digerik sendiri, digerik sendiri. Hadir kira kaya bercomot dari kirang kaya baru menyerah. Baik no. Agar terus waris mat senior hebat saya was jure. Hei, macam mau punya ada idea. Oh, Rabu, kamu akan suka rumput saya. Tidak. Aduh, ia menyakitkan. Saya hampir berbaring dengan cara yang saya perlukan. The verfaffin Frankter kamyon sirloanya is rayor. Tegon changan ri and ayun parang inch for share gaun kegemaran kamu. Cantik. Di sini memang panas.
Saya perlu betulkan ini, dan saya tahu caranya. Saya boleh letak kerusi santai di atas rumput. Betapa hebatnya. Saya juga ada koktail yang menyegarkan. Betapa sedapnya ini nanti. Here's Fernandez, so here's your manager pain. Rabu, and Saya pernah sesuatu yang sangat biasa dalam hidup saya. Ya. Sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda rumput yang sangat cantik. Saya perlu... Oh, hang sa sekali raya. Oh, siang pergi ke sepesi saya batu nisan. Lebih baik. And seterusnya batu nisan boleh dicabut dari tanah. Terima baik. Terima kasih makhluk. Bantu saya. Bukankah itu hebat? Oh ya. Baiklah thing. Sekarang sih sebentar. Ayo. Tefte untuk permaidani merah darah di dinding. Nifa aspa alar saya. Sekarang kita perlu letakkan beberapa tengkorak. Jangan lupa tentang tengkorak. Mereka akan kelihatan hebat di sini. Dan lampu, supaya tidak gelap. Terima kasih, Theng, kerana membantu saya. Berdorak ada samana. Salamat. Pwedeng kelinci warning serius saya nerve marachis yang mereka intip dia. Wah, sweater sauti seram mengerikan dan menakutkan seperti biasa. Dan bagaimana dia hidup di antara begitu banyak rangka? Oh ya ampun. Oh tidak, dia perasaan saya. Adakah Anda mengintip? Anda bebas. Steer bebas. Oh, that's why sure for the Kiran. Ya. Oh, ya. You're sinama ang sabadanan. Periksa periksa yang solat untuk kesegaran. Hebat. Kita tak perlu tukar. Ini bilik saya, Tuan. Wah, girls, laman kamu semua sangat hebat. Tulis di komen bagaimana kamu suka. Alsjever het heftinga med Geranda se att finga väga van till bats till Madame Shro supaya enda melabar wakten for saya roi se for membuat lantai dalam bentuk papan catur. I would cutting duk heist and during tower sabars ke hadaran. Yang untuk setelah face to phone with John F. Sanchez bank spa mantera yang betul. Ham sabars ni ros tempeta. And in such a thunder sabats. Sat musa komespondino. And saya sudah berasumsi truck and lift sepanik serang lebih-lebih. Dia serak, pernak-pernik kecil glumit saya yang sangat sesuai dengan saya akan kelihatan hebat. Baiklah, rangka-rangka itu sekarang boleh. Giraffes and haiwan mereka, Sena Scorpio. That's it. Oh, ada such Pretty sweet. Annie Cow self said Carl. Wah, best mawar hai senon sama. Struk dengan Carl, best best mawar. Yang sentai empat on the fan tunnel cabin saya. Saya seperti fan ko ada sada saya untuk me. Yang asrang saya dalam sebuah sila bawa non Carl. Dan nanti saya mencari tanglong yang hebat. Yang tinggal hanyalah untuk susun barang kesukaan saya. Beberapa tengkorak. Ya? Zaire Stasenberg, Ramwan, Liling, Amain. Exercise for Rosing has pilih. Hampir. Mari kita letakkan semuanya. Bukankah ia kelihatan hebat? Bagus. Bersama tunggu Samantha. Saya sedang melihat dinding langsung. Saya belum meninggalkan jejak kaki berdarah supaya tiada siapa yang mahu melawat saya. Tetapi itu bukan untuk saya kotor tangan. Benda. So when I was seorang Sullivan semuanya. Makasih. Jika ada seorang ciptaan. Saya mudahkan pas saya sicap tangan berdarah. Thing, Anda hampir bebas. Sekarang, Anda boleh pergi. Baiklah, seperti Anda tahu, sarang laba-laba yang cantik. Anda tidak sepatutnya mencuri peralatan kami. Tetapi gantungkan dengan bangga pada... Saya tidak Sekarang tahu. milik saya kelihatan sempurna. Hebat. Sorry, very lucky from Tempest then. Berting seperti dari hari Rabu. Masih untuk tim rekin biar saya. Yakin rekinir or banyak hari gibu di dinding. Oh, cumanya mereka. Without the shame to you when you're all can't she's on. Dia mesti berlebihan orang why kami harus menggantung hati neon sekarang. Itu memang cantik. Mari kita goyangkannya. Comel, pasti ada yang kurang. Tepat sekali. Saya belum ada permaidani merah jambu. Saya perlukan meja yang cantik juga. Ini dia permaidani. Yay, excuse me, any morning. Oh, in cinema is a word sekarang saya berlooking ketang saya. Mari kita buka. Lihat alat solek ini. Saya ada banyak sekali. Satu untuk kami. Sendiri rain sesuatu me. Oh, happy gilat kuku. Mari cat beberapa kuku.
Ya, hebat. Selesai. Indian cermin ini, height kirinya diri sendiri, dan sekarang saya perlukan beberapa kulit kerang. Reproduction kerang saya sudah berubah bunga. Untuk saya kemersiaro, hashing yang diri sendiri, dan mahkota juga. Bagus. Dia ada di front dari neon dari strawberry siar di warna. Sekarang saya echelate ke kerusi tinggi kecil. Victor ambil banyak gambar dalam bilik baru saya. Oh, sangat hebat. Ni telefon saya. Mari tambah beberapa selfie. Saya perlukan snack. Terima kasih kerana menonton. Hello, sir. Friend fan kasi siya. Insure marmirang kasi nagsarin binar slides. Ay ayos maghias niya. Ado, perjituas siya telepon saya mati. Alangkah buruknya. Apa yang patut saya lakukan? Abatrag, hanya beli menutup frame kami saya mana projector and screen. Seluruh YouTube suwen, and paling menyeronokkan bre. Jadi nasihatkan semua orang untuk melanggan. Barbie mengesyorkannya. Satu perkara sudah membosankan. Di mana kawan saya? Hello Wednesday. Main saat Apa yang awak perlukan? Datanglah melawat saya. sudah selesai. Hurai, hijau rabu. Saya bawa snack saya. Dia berkena saya. Saya cuma perlu tuang sirap strawberry ke atasnya. Ya, awak boleh cuba. Semua orang suka. What's yang mau baik kali dari Mercade's Wednesday? Aduh betul. Wah, iya surar. Pada sabar. Biar saya tuangkan teh untuk sour. Saya ada teh yang sangat sedap. Baiklah, ini untuk awak dengan chamomile dan strawberry. Sama semua. Hey, berdasar di baikal semua kasba. Sedap. Super sangat suka. Orang mendarting orang yang big war CV YouTuber semua. Ricky Willing mensterakinan. Ya, aku kena sedikit lagi teh. Sudah tentu. Juga sangat tergeriskan. Oh. Ais Ferrell Bonchero sampah. Saya mau ia jadi cantik. Alamak, kulit pisang. Wah, lihat ini. Dan sekarang saya mau yung citanya dengan warna merah kegemaran saya. Wah, fake hire rubber yang rumah baru chair. Saya rasa bertingkap yang indah untuknya. Rubber lalu pensel-pensel ni. Saya sudah ide yang hebat untuk rumput saya. Saya akan warnakan kad-kad ini. Dan saya boleh bermain dengannya bila-bila saya mahu. Lihat itu. Saya suka permainan ini. Ia sangat menyeronokkan. Tidak. Baiklah. Teruskan. Saya perlu menyiram pokok saya. Saya sekarang pokok. Hello, Cik. Ini bukan untuk kamu. Ya, untuk rumah saya. Tolong buat ia emas. Oh, itulah. Saya sedang rasa... Mula dahulu. Jadi kita perlu cairkan ini. Tanpa burung-burung. Siapa yang bertanya? Sekarang. Cat bumbung. Akan sangat cantik. Sekarang, mari kita menghiasnya dengan blok emas ini. Dan kemudian Sempahan. Dah lah guanya. Oh, wow. Luar biasa. Saya benar-benar suka. Ya. Terima kasih banyak. Apa? Tunggu sebentar. Apa lagi yang kamu mahu? Emas? Sudah tentu. Yang merah ini. Pokok duit. Saya suka. Baiklah, Cik. Sekarang segalanya akan siap mengikut impian anda. Tutu. Sempurna. Yang ini.
Itu Sturdo. Ay corporate was Sturdo. Baiklah. Semuanya masuk. Betul, Cik. L. Baiklah, jauh lebih baik. Saya tidak dibenarkan. Alamak. Apa masalahnya dengan baiklah? Kita perlu segera memikirkan cara untuk menghias rumah di dalam. Tunggu sebentar. Oh, lebih ramai pembantu. Dan ais krim. Terima kasih. Oh, nenek, saya pinjam cermin awak, boleh? Oh, tolonglah. Oh, jom. Oh, saya memang perlu tanda jalan ini. Dan berbotol. Wow, bagus. Apa yang dia lakukan? Apa itu? Arah Soraya daripada barang-barang keren ini. Yang bantal daripada stocking pelangi kegemaran saya. Bau yang sedap. Dan sekarang, buah, darah dan akan ada sihir. Saya suka. Oh. Lihat itu. Kita ada rak sekarang. Oh, tanaman saya. Saya suka ini. Apa? Siapa yang buat ini di dinding saya? Pita yang tahu masa mana nak betulkan. Patutlah saya bawa pelekat dengan saya. Saya akan buatkan bentuk hati daripadanya. Bukankah ia sangat comel? Oh, wah! Nasib baik saya ada panty felt. Dan sekarang saya perlu lukis beberapa rak untuk diri saya. Jerman adalah rak yang boleh dibuka dan simpan barang di dalamnya. Wah, lihat bunga itu. Dan teddy bear saya. Sempurna. Saya suka rumah saya. Oh, tunggu. Lebih baik sekarang. Andrew Makor supaya berdapat merata seperti seorang putri. Baiklah, tuanku. Oh, hey, apa itu? Oh, Brittany, itu tidak kelakar. Saya akan jadi kaya dan menjadi putri. Baiklah, Rachel, you are quite silsa. Your permisi. Saya makan hampar yang permainan ini berbulu untuk berehat dan hiasi tingkap dengan langsir emas. Bagus. Perkataan kegemaran saya. Kaya! Saya suka! Baiklah, masa untuk menyusun almari pakaian saya. Cuba! Ya, saya memang perlukan banyak ruang untuk kelab saya. Lihat pada gambar saya. Itu gambar wajah saya. Semua kosmetik saya ada di sini. Mari kita buat beberapa pembaikan. Luar biasa. Saya perlu ambil selfie dan hantar kepada Jane. Tunggu. Baiklah. Lolol. Apa Jane buat di situ? Dia sedang minum teh. Adakah itu dipanggil seronok? Ia lebih hebat untuk membantu. Parsi. Apa? Tidak buruk?
Terima kasih. Saya suka. Sudah, tentu. Itu lebih baik. Baiklah. Hello kawan. Datang ke parti saya. Oh, bisingnya. Hello keselamatan. Muzik jiran terlalu kuat. Cepatlah, tolong. Lihat ini. Adakah ini sah? Itu sangat comel. Sebentar, kakak selesaikan. Apa bunyi itu? Oh, hello. Musik bising baru. Bagaimana dengan uang itu? Adakah Anda ingin menyertai? Wah, terima kasih semua. Oh, tunggu. Rasa kecewa pula saya tak dijemput. Oh, apa itu? Api? Selamatkan diri? Tidak. Jangan risau. Saya ada pemadam api. Terima kasih, Jane. Maafkan saya, tolong. Mari jadi kawan. Hore! Terima kasih. Tidak mengapa. Wah, gadis-gadis sedang membuat rumah baru. Saya tak percaya saya akhirnya jumpa kamu. Saya ada pesanan untuk kamu. Baiklah, sedikit ais krim. Kamu tambah, Bagus, coklat. sudah baik. Maaf. Dan Anda makan pizza. Baiklah. Saya kena pergi. Beri 5 bintang pada aplikasi Wow. Für ein Hunter-Worker of Deutschwerk. Saya ada ais krim. Oh, ia di atas bumbung rumah saya. Tunggu, saya tahu apa yang perlu dilakukan. Saya akan menghias rumah saya. Kita perlukan sebaldi ais krim, beberapa milkshake strawberry merah jambu, beberapa ikan tuna, juga gula-gula kapas. Saya suka. Saya boleh gunakan lebih banyak bijirin sarapan di sini. Dan sedikit cat merah jambu. Oh, ia berat. Baiklah, saya berjaya. Yang tinggal cuma tuangkan baldi ini ke rumah saya. Mari mula dengan bumbung. Akhirnya saya siap menghias bumbung. Sekarang sedikit krim putar untuk bahagian tepi. Ia sungguh cantik dan lazat. Beberapa taburan berwarna. Sudah tentu. Tidak pernah terlalu banyak. Tambah lagi dan lagi. Tunggu. Ada sesuatu yang kurang. Ceri di atas kek. Tetapi dalam kes saya, rumah selesai. Cantik. Oh, coklat. Baiklah, mari kita mulakan. Itu minto. Tapi saya mendapat idea yang bagus. Letakkan beberapa coklat. Apa? Dan sekarang M&M saya yang akan saya. mengembangkannya. Lihat, itu zip. Besar! Sempurna! Sedikit, Beh. Tapi saya hendak sentuh ini. Akan ke bumbung kaya. Bagaimana dengan Britney? Oh, saya baru bangun dari pizza. Adakah ia bagus? Oh, ia cantik. Dan baunya sangat menakjubkan. Ia sedap. Tunggu, saya ada idea hebat. Mari letakkan pizza saya di atas jalan. Itu mudah. Wah, itu nampak hebat. Mari kita teruskan. Lihat donat itu. Maksud saya, ia kelihatan begitu menyeluruhkan. Saya patut hiaskan rumah saya dengannya. Beberapa gula-gula pada dinding. Itu tidak akan merugikan juga. Ia begitu terang. Mevili, par tebu juga bagus. Mari lekas sebeseng di sini dan ikat reben comel di sekelilingnya. Ia cantik. Seperti saya dalam mimpi. Chloe, pergi ke halaman saya dengan Coklat. Saya akan membina rumah dan halaman yang cantik. Baik, ia memerlukan beberapa coklat dan bebola coklat Maltesers. Saya menghias seluruh rumah dengan mereka.
Sangat seronok sentiasa ada makanan ringan sebagai hiasan rumah. Beberapa M&M untuk menceriakan dan kita akan membuat pagar. Ia akan dibuat daripada bungkusan KitKat. Sempurna. Saya suka. Britney, saya sudah mula menghias rumah dengan kentang goreng kegemaran saya. Hebat. Sekarang saya sedang membuat pagar daripada beberapa balang sos di sini. Hebat. Oh, burger kegemaran saya. Mereka nampak begitu menarik. Iya si Sabre. Oh, lihat ini. Begitu banyak burger dan bingkai pizza pada tingkap saya. Sedap. Wah, ia sangat hebat. Saya tersandung, tapi saya okey. Jom buat jalan dengan Oreo. Baiklah, sesuatu yang akan saya berjalan di atasnya dan air pancut coklat di atas rumput. Sedap. Ari, kaya supposed to turun to the sauce pa yung maliit, Ari. Oh, lihat itu. Genom saya sudah habis coklat sekarang dan ia akan berada di sini. Itu menyeronokkan. Tapi saya ada sesuatu yang menarik dirancang. Hubabu bagum kegemaran saya. Ia sangat lazat. Hey, jam sesuatu. Tengok, bunga lollipop. Dan saya sedang memasak hotdog. Dan saya sedang minum Coca-Cola. Ups. Hey, semua. Sorry, there's garter gas and for your hot dog. Mereka lebih suka benda manis. Mari kita teruskan. Bahagian dalam rumah kelihatan begitu membosankan dan tidak menarik. Kita perlu memikirkan sesuatu. Kita akan betulkan itu. Kita letakkan meja dan kerusi di sini. Soda dan snack kegemaran saya. Ini sangat sedap. Tunggu, saya ada idea. Beberapa lampu LED. Dan poster kegemaran saya tentang makanan kegemaran saya. Papan pizza. Selesai. Rumah saya kelihatan sangat menyelerakan dan cantik di mana-mana. Itu hebat. Rumah saya sangat suram di dalam. Kita patut buat sesuatu tentang itu. Satu rak coklat di sini untuk Sete. Oh, kucing, kamu akan menjaga rumah saya. Oh, tidak, ia terlalu lazat. Saya benar-benar... Oti sejuk penuh dengan makanan di sini. Itu susah. Oh ya, lihat ini. Ia sedap. Kita patut makan snack. Tunggu, saya ada idea yang hebat. Saya akan gantung gambar coklat kegemaran saya di dinding. Oh, mereka literis versi, oi. Juga, saya akan letakkan lampu, kaktus, dan tabung. Saya sangat teruja. Lihat bantal saya. Ia kelihatan begitu hebat. Betul. Saya akan letak satu meja di sini dengan pasu gula-gula segar. Cantik. Sebuah bangku. Dan kita boleh berehat dan makan snack. Tetapi dindingnya sangat membosankan. Saya ada idea. Saya boleh menghias dinding dengan marshmallow. Ia akan jadi sangat comel dan cantik. Buka skru. Luar biasa. Bagaimana dengan ceiling? Hore! Saya ada gula-gula kapas kegemaran saya. Mari kita lekatkan pada ceiling. Dan kemudian saya akan mempunyai ceiling awan gula paling manis dan comel. Ia cantik. Beberapa lampu dan ajaib. Lihat saja itu. Wow, rumah kamu nampak sangat cantik. Malangnya, video